Okey gang, antara R36S dan R36H, mana satu lagi berbaloi? Dari segi spek dan performance, dua-dua lebih kurang sama je. Game pun sama power, boleh layar PSP, PS1, GBA, SNES, NDS dan banyak lagi. Skrin pun sama je, saiz 3.5 inci IPS. Jadi dari segi visual memang tak banyak beza. Tapi yang buat R36H ni menonjol adalah design dia horizontal, lebih slim, ringan dan selesa untuk genggaman tangan dewasa. Position button dan analog pun lebih ergonomik, jadi kalau korang main lama-lama macam Tekken ke GTA ke, tak rasa lengur macam R36S. Game dalam dua-dua konsol pun lebih kurang sama je, 17,000 game retro. Tapi dari segi harga, R36H memang mahal sikit berbanding R36S. Jadi kalau bajet korang ketat, R36S pun dah cukup best. Tapi kalau korang ada extra bajet, aku memang recommend ambil R36H. Sebab dari segi feel dan comfort memang dia win. So kalau korang nak dapatkan R36S atau R36H, korang boleh dapatkan link dekat bawah ni.